Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Tinggi lampai si pohon Arab, tempat hinggap si burung kenari. Bismillahirrahmanirrahim, pembuka bicara. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Orchid Nur Medina binti Syahnas. Umur saya 9 tahun. Daripada kelas 3 Sasas. Saya anak didik Sekolah Kebangsaan Kompleks Gong Badak yang terletak di Kuala Nerus, Terengganu. Kod sekolah saya ialah TBA 70022. Cita-cita saya adalah menjadi seorang guru. Hobi saya adalah membaca buku dan melukis. Pada hari ini, saya ingin berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian tentang sebuah buku yang menarik untuk dihayati bersama, iaitu sebuah buku berkenaan dengan seorang yang sangat saya kagumi kesungguhannya dalam pekerjaan. Kawan-kawan, tahukah kamu jururawat pertama di dalam jururawat Islam yang pertama di dunia? Tajuk buku yang akan saya menceritakan ialah jawapan saya tadi, iaitu buku tersebut ialah Rufaidah Jururawat Pertama. Buku ini ditulis oleh Nur Khairiah dan Muhammad Ashraf. Cetakan pertama buku ini ialah pada tahun 2024. Ini diterbitkan oleh Grup Buku Karangkraf Sendirian Berhad dan dijual pada harga RM12 di Semenanjung, Malaysia dan RM15 di Sabah dan Sarawak. Buku ini sangat menarik dengan ilustrasi bergambar sebanyak 32 muka surat. Buku ini menceritakan tentang Rufaidah Al-Aslamiyah yang telah dilahirkan pada 597 Masihi di Yathrib atau dikenali sebagai Madinah. Bapanya Sa'ad Al-Aslamiyah ialah seorang doktor dan pakar bedah. Rufaidah banyak belajar tentang ilmu perubatan daripada bapanya. Rufaidah juga adalah orang pertama merawat para sahabat Rasulullah di medan perang. Jasa Rufaidah yang sangat diingati ialah dengan pembukaan Khaimah Rufaidah atau Kemah Rufaidah semasa perang Hendak di Masjid Nabawi untuk membantu tentera-tentera Islam yang cedera. Di antaranya ialah Sa'ad bin Mu'az, para sahabat Rasulullah yang terluka. Pada tahun 622 Masihi, Rufaidah memulakan program mengajar wanita-wanita kaum Ansar untuk merawat orang sakit, dan mereka dikenali dengan gelaran Al-Asiyah yang bermaksud menyembuhkan luka. Sehinggalah tertubuhnya sekolah jururawat pertama secara sistematik dan juga keetika pertama jururawat di dunia. Rufaidah juga orang pertama mewujudkan penjagaan komuniti mudah alih di seluruh Madinah atau dikenali sebagai klinik bergerak. Nama beliau kini diabadikan dengan sebagai anugerah penghargaan untuk pelajar cemerlang di Medical University of Bahrain, iaitu Rufaidah Al-Aslamiyah yang Prize in Nursing. Sahabat-sahabat sekalian, buku ini menggunakan bahasa yang sangat mudah untuk difahami. Buku ini juga menggunakan dengan ilustrasi bergambar sebab dengan buku ini juga seakan membawa kita merentas masa lalu di Madinah.
banyak inspirasi daripada kisah ini untuk dengan kita haruslah ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam pekerjaan. Dan Islam tidak pernah menghalang wanita-wanita untuk berjaya dalam pekerjaannya. Sekian, terima kasih.